Kita selalu fikirkan yang duit ni datang dari bank pusat yang cetak duit kertas. Tapi, macam mana kalau saya cakap sebahagian besar duit dalam ekonomi kita sebenarnya dicipta oleh bank-bank komersial setiap kali ada orang buat pinjaman? Ya, betul. Proses ni memang hebat. Tapi, ia tak semudah itu. Ada banyak had dan batasannya. Jom kita bongkar apa sebenarnya yang menghalang proses ni. Jadi, soalan paling besar sekali, betul ke bank ni boleh cipta duit out of thin air? Macam magic je kan? Jawapannya tak semudah ya atau tidak. Dia lebih rumit sikit. Untuk faham betul-betul, kita kena bezakan dulu apa yang buku teks ajar dengan apa yang betul-betul jadi dalam dunia sebenar yang, yelah, lebih serabut sikit. Okey, jom kita mulakan dengan bahagian pertama, teori. Sebelum kita boleh nampak apa masalahnya, kita kena faham dulu macam mana sistem ni sepatutnya berjalan dalam keadaan yang sempurna lah kiranya. Ini kita panggil model pengganda wang atau money multiplier. Inilah asas sistem perbankan moden. Konsep asas dia macam ni. Secara teori, bila anda simpan duit dalam bank, duit tu tak duduk diam-diam dalam peti besi tau. Tak, bank akan guna sebahagian besar duit tu untuk bagi pinjaman pada orang lain. Lepas tu, duit pinjaman tu akan didepositkan pula kat bank lain dan proses yang sama berulang lagi. Dari satu deposit, ia boleh berganda-ganda jadi lebih banyak wang dalam sistem. Okey, jom kita tengok contoh mudah. Katakan anda deposit RM1,000. Bank negara mungkin tetapkan, okey bank, kau kena simpan 10%, contohnya RM100 sebagai reserve. Baki RM900 tu, bank boleh pinjamkan pada orang lain. Orang yang pinjam tu pula guna duit tu untuk bayar kontraktor dia, contohnya. Kontraktor tu ambil RM900 dan depositkan ke dalam bank dia pula. Bank kedua ni pun buat benda sama, simpan 10%, pinjamkan bakinya. Kitaran ni, dia berterusan dan secara teori, dari RM1,000 yang asal tu, boleh tercipta beribu-ribu ringgit dalam sistem. Nampak macam mesin cipta duit yang sangat efisien kan? Tapi, inilah isunya. Proses yang cantik dalam buku teks ni sebenarnya bergantung pada banyak andaian. Dan andaian-andaian ni tak selalunya betul dalam dunia nyata. Okey, sekarang jom kita tinggalkan dunia teori dan masuk ke alam realiti yang lebih mencabar. Baiklah, kalau kita anggap teori tadi tu macam sebuah mesin yang sempurna, masalah pertama datang dari operator mesin tu sendiri, iaitu pihak bank. Walaupun secara teori, bank boleh pinjamkan hampir semua duit yang ada, hakikatnya mereka ni sangat berhati-hati. Jom kita tengok kenapa. Okey, dekat sinilah kita nampak perbezaan yang ketara. Teori kata, bank akan pinjamkan sebanyak mungkin duit untuk dapat untung maksimum. Realitinya pula, bank bukan sekadar fikir pasal untung. Tugas utama mereka adalah mengurus risiko. Jadi, mereka sangat-sangat berhati-hati. Jadi, kenapa bank ni berhati-hati sangat? Ada dua sebab utama. Pertama, bank suka simpan reserve berlebihan. Fikirkan ia macam duit simpanan kecemasan kita sendiri. Kita simpan lebih sikit dari yang perlu, just in case kan. Bank pun sama. Mereka simpan duit lebih untuk pastikan mereka tak kehabisan tunai kalau tiba-tiba ramai orang nak keluarkan duit. Kedua, syarat pinjaman yang ketat. Kalau bank letak kadar faedah tinggi atau minta macam-macam syarat, samalah macam peniaga letak harga mahal gila. Tak ramai lah nak beli pinjaman tu. Dan kesannya sangat jelas. Setiap ringgit yang bank simpan sebagai reserve tambahan atau setiap pinjaman yang tak jadi sebab syarat ketat, semua tu adalah duit yang terlepas dari kitaran penggandaan. Ini secara langsung akan kurangkan kuasa bank untuk cipta kredit atau wang baru dalam ekonomi kita. Okey, sekarang kita beralih ke halangan seterusnya. Katalah bank dah sedia, dah bersemangat nak bagi pinjaman. Tapi, proses ni perlukan dua pihak. Macam orang menari jugalah, perlukan pasangan. Apa gunanya bank buka pintu luas-luas kalau tak ada orang yang nak masuk? Di sinilah kita kena tengok peranan si peminjam pula. Dalam dunia teori, kita anggap sentiasa ada orang yang beratur nak buat pinjaman. Tapi dalam dunia sebenar, permintaan untuk pinjaman ni sangat bergantung pada keadaan ekonomi dan, yang paling penting, keyakinan orang ramai. Peminjam pun ada masalah dan cabaran mereka sendiri. Dua halangan paling besar untuk peminjam ialah cagaran dan iklim pelaburan. Senang cerita, bank nak jaminan atau collateral sebelum bagi pinjaman besar. Kalau seorang usahawan tu tak ada aset yang cukup nak dicagarkan, memang susahlah nak dapat pinjaman. Satu lagi, kalau ekonomi tengah teruk atau politik tak stabil, orang pun jadi takut nak ambil risiko. Siapa yang berani nak pinjam duit besar untuk mula bisnes kalau masa depan nampak tak menentu kan?
Dan inilah akibatnya, proses penggandaan wang tu akan tersekat terus. Bank mungkin ada banyak duit untuk dipinjamkan, tapi kalau tak ada orang nak pinjam, duit tu duduk diam je lah. Tak ada pinjaman maksudnya tak ada penciptaan wang baru. Titik. Okey, kita dah tengok masalah dari pihak bank dan juga peminjam. Sekarang, ada satu lagi halangan. Yang ni berlaku walaupun pinjaman tu dah lulus. Kita panggil ia kebocoran sistem tunai. Bayangkan sistem perbankan ni macam sistem paip air. Kebocoran ni macam ada lubang kecil yang buat air keluar sikit-sikit. Apa benda kebocoran wang tunai ni? Macam ni, bayangkan seseorang dapat pinjaman, tapi instead of dia pindahkan duit tu secara online, dia pergi ke ATM dan keluarkan semua sebagai duit kertas. Duit kertas tu sekarang dah berada di luar sistem perbankan. Ia dah bocor keluar dari kitaran penggandaan tadi. Fikirkan sejenak. Duit tunai yang kita guna untuk beli nasi lemak kat pasar malam tu, mungkin peniaga tu simpan bawah bantal je, bukan masuk dalam bank. Jadi, setiap ringgit yang tak masuk balik ke dalam sistem bank adalah satu rantai yang terputus. Kitaran penggandaan tu terhenti kat situ je. Walaupun nampak macam sikit-sikit je, tapi bila dikumpul, kesan kebocoran tunai ni sebenarnya besar. Inilah satu lagi sebab penting kenapa jumlah wang yang betul-betul tercipta dalam realiti selalunya jauh lebih rendah berbanding apa yang teori janjikan. Baiklah, kita dah tengok 3 halangan utama. Satu dari bank, satu dari peminjam dan satu lagi dari sistem itu sendiri melalui kebocoran tunai. Sekarang, jom kita cantumkan semua kepingan puzzle ni untuk dapatkan gambaran yang penuh dan lebih realistik. Kalau kita tengok ringkasan ni, memang jelas. Dari pihak bank, ada isu rizab berlebihan dan syarat ketat yang kurangkan kapasiti pinjaman. Dari pihak peminjam pula, isu macam tak cukup cagaran dan kurangnya keyakinan untuk meminjam. Dan akhir sekali, dari sistem tu sendiri, ada masalah kebocoran wang tunai. Ketiga-tiga faktor ni, bila digabungkan, memang akan hadkan proses penciptaan wang. Jadi, apa takeaway paling penting dari perbincangan kita ni? Macam ni, proses penciptaan wang ni bukanlah satu proses mekanikal macam mesin. Sebaliknya, ia satu sistem yang sangat organik dan dinamik. Ia sangat dipengaruhi oleh tingkah laku manusia, keyakinan kita, ketakutan kita dan semua keputusan yang dibuat oleh pihak bank dan orang ramai setiap hari. Pendek kata, kesihatan ekonomi secara keseluruhan tu yang jadi penentu utama. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir yang penting untuk kita fikirkan. Kalau teori dalam buku teks tu tak sama dengan realiti, macam mana kita sebagai individu biasa, sebagai usahawan, sebagai pelabur nak faham dan ramal aliran wang dalam ekonomi? Macam mana kita nak buat keputusan kewangan yang lebih bijak? Memahami semua batasan yang kita bincangkan tadi. Itulah langkah pertamanya. Terima kasih kerana sudi meneroka topik yang kompleks ni bersama-sama.